Selepas selesai di stesen Ampang, kita patah balik, kita singgah pula Pandan Indah untuk selamatkan janitor. Dekat stesen Pandan Indah ada robot janitor. Seperti biasa, selepas selesai aktiviti chop, kami akan tinggalkan satu monster gerisikat di bawah stampad. Siapa yang jumpa boleh nak ambil. Siapa cepat, dia dapat. Selepas selesai menangkap 3 robot jahat di LRT Ampang Line, kita akan tukar pula dari stesen Chan Sao Lin menuju ke LRT Sri Petaling Line. Untuk kerana stesen tu dia tukar platform saja. Daripada platform 2B, kita tukar ke platform 2A. Robot jahat Gacu ditangkap. Lokasi LRT Salak Selatan. Semasa dalam perjalanan ke LRT Sungai Bersih, ternampak pula ada LRT Mekamato. Tapi sayangnya kami tak naik LRT ni sebab kami dah sampai pun dekat Sungai Bersih. Di sini, kami berjaya menyelamatkan Power Sfera Mami Balut. Untuk stesen Sungai Bersih, gerisikat yang kita tinggalkan adalah daripada pack Techno Breaker. Tapi cepat dia dapat. Sedar tak sedar dah hampir 6 jam kami menjalankan misi menangkap robot-robot jahat. Penat juga ni. Apabila kami tiba di stesen Bukit Jalil untuk tangkap Influenzo, ada masalah sikit. Mana? Dekat apa nama ni, stesen LRT Bukit Jalil, dia punya chop dah hilang.